Getera. Oi, Ustaz basikal baru. Ustaz basikal baru. Basikal tajaan dia tu. Basikal siap ditaja. Ada sponsor basikal. Bonok tolak ni. Ya. Kakak lagi daripada kayu basikal. Kakak basikal lagi. Matahari dah tinggi dah. Gua apa ni? Matahari dah tinggi dah. Di dalam sana duduk kan. Duduk. Motor ada. Macam lelaki yang dekat ni kan? Dia lepas tasik sikit. Dekat. Oh, tapi yang sama tu Checkpoint pertama selepas 6 km. Dia kata jalan rata tu. Oh, dengar dia cakap. Dia tak bukit bagi dia. Dia tak ada bukit. 6 km berapa? Semua rata. Baru bertolak dari checkpoint pertama 6 km. Sekarang kita berada dekat Kampung Jus. Sini jalan tak sibuk pula ambil gambar. Remaining distance 11.99 kilometers. Duration 31 minutes 43 seconds. Current speed 66 kilometers per hour. Average speed 15.2 kilometers per hour. Estimated total time 1 hour 19 minutes 10 Tapi nak kira dia pun seconds. bukit. Sampai kalau kita pergi ni sana sampai. Pergi Taman Batam Melaka baru tu. Ha, 11 kilo. Checkpoint 11 kilo. Simpal Jus Batam Melaka Selanda. Jus Batam Melaka Selanda. Ha? 1-2 apa? Okay, 1-2-0. Okey, start orang muda. Taman Batam Melaka baru, Batam Melaka baru. Dah checkpoint ke berapa ni? Jom. Oh, saya nak lompat dah Angan. Angan nak bili ni. Taman Batam Melaka baru. Turun bukit ni. Duration 51 minutes 29 seconds. Current speed 28.9 kilometers per hour. Average speed 15.2 kilometers per hour. Kita sekarang berada di Taman Batam Melaka baru. Kena menghala ke Empangan Taman Batam Melaka baru. Oh, turun bukit lagi, best. Oh, turun bukit Syah.
sekarang berpagar. Tapi boleh masuk lagi, jangan orang cuba boleh lah. Mana pun pagar kan. Orang nak mancing kan. Ini tasik dia. Tasik empangan jus. Tasik empangan jus. Yang membekalkan sumber air tawar lah untuk minuman. Speed 8.3 kilometers per hour. Average speed 15.2 kilometers per hour. Estimated total time 1 hour 18 minutes 42 seconds. Bukit dah. Yang baru ditanam. Nanti sejuk angin. Nanti sawit yang baru ditanam kan. Kecil ni. Sawitnya. Luar sejana mata memandang sawit tu. Total kayahan baru 12 kilo je. Tapi mainan bukit ni. Oh, nasib baik. Tu bukit dia. Ya. Turun bukit. Nikmatilah semasa tidak berkayu. Semasa menuruni bukit tu nikmatnya. Oh panjangnya. Oh syoknya. Turun bukit syok. Yang paling best naik basikal ya. Yalah. Masa turun bukit ni yang paling best sekali. Stop lah, ada anjing kat depan. Singa mau baju camping tu. So dia patah balik lah saya. Kau nak pergi sana? Jalan tadi ni kan tengok pasal. Oh. Tadi ada anjing. Biasalah panggil basikal ni. Tak boleh lari daripada anjing. Anak pangan tu. Jus Mata Melaka ni. Pangan Mata Melaka. Ni ke yang sana? Yang tolok dia, tolok. Dia tolok. Anjing. Anjing terbiar. Batang Melaka. Ni Taman Batang Melaka. Izzah je tertinggal. Zahir pergi cari yang motor, towing yang motor. Sebelum sekolah, sebelum bukit Batang Melaka tu. Ni dia. Depan sana simpang, dia ada wakal. Oi, cover malu. Izzah ada jumpa anjing tak? Anjing coklat. Nama berbasikal. Perut dia keluar daripada Taman Batang Melaka baru. Tunggu bukit depan ni. Belah sini macam. Berapa kilo? Setengah kilo. Apa itu buat next time. Ya, umur dia lebih tua. Berapa dah pasal? Satu baru ni. Bawa beli lah. Saya teh, tapi orang bakar. Okey masa TP tu. Ini tahun ni. Tahun lah. Dah 3. No. Tapi umur tu macam sama. Dia punya bentuk sekerup belakang.
Cerita pasal basikal. Daripada Mandi sikit, mandi.